Baik, rakaman dah mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dalam kelas kita, kelas akhlak. Siri yang ke-87 hari ini 2 hari bulan 3 tahun 2026 bersamaan berapa Ramadan? Berapa Ramadan sekarang? 13 ke 12? 13. Syahanim 13, Khalil 13. Okey, 13 okey. 13. Saya dah 14. 13 Ramadan sebab kita dah berlalu maghrib, jadi kita dah pun masuk 13 Ramadan malam ni. Okay. Jadi alhamdulillah atas rahmat dan juga kurniaan Allah Ta'ala kita dapat usul lagi, masih lagi dikurniakan kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama beribadah di bulan Ramadan dan juga menghayati ataupun menjalani kehidupan lah di dunia ni. Okey, jadi malam ni kita sambung hadis yang ke-100, alhamdulillah kita dah masuk. Jadi siapa yang join kelas malam ni, saya ucapkan tahniah lah sebab anda bersama-sama kita dalam kelas yang bukan kelas yang ke-100, kelas yang ke-87 tapi hadis yang ke-100. Ini adalah 100 hadis yang pertama yang kita belajar sama-sama. So this is milestone yang barulah untuk saya secara peribadi. Saya tak pernah lagi orang kata sharing tentang hadis selama sebanyak 100 hadis secara teknikal ataupun secara detail lah. Ni adalah jurung kalinya buat diri saya terutamanya. Jadi alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang ke-100 dalam buku yang kita guna, Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi, siapa yang ada buku boleh tengok ataupun siapa yang ada rujuk website ke PDF ke sebagainya lah. Hadis yang ke-100 ni dalam bab mujahadah, iaitu hadis yang ke-6. Mic sound tak konsisten. Test. Kadang jelas, kadang tenggelam. Sekejap saya check. Orang lain pun macam tu juga ke? Semua macam tu juga ke? Okey je Khalil, clear je, saya dengar okey. Oh ya? Siapa lagi yang ada masalah? Oh, okey. Mungkin line saya kurang okey kot. Okey. Ada background app running kot. Khalil, Abang Orchid guna apa? Guna phone ke, TV ke, laptop ke? Android phone, jangan sebut Android. So, saya pun pakai Android, jangan sebut Android. Okey, baik. Baik, jadi hadis yang ke-100 bersamaan dengan hadis yang ke-6 dalam bab mujahadah ni, kita akan belajar malam ni. Dia sedikit panjang berbanding dua hadis yang sebelum ni, tapi hadis ni penting kerana dia akan mengajarkan kita banyak benda lah, terutama dari sudut mujahadah itu sendiri dan juga ada beberapa hukum hakam fiqh yang berkaitan. Okey, ada yang nak baca? Ada yang nak baca tak? Tak ada? Allah. Yallah. Sekejap. Yallah, siapa nak baca? Clear Kak Zania kata. Farha nak baca. Teacher Farha dah elok dah ni. Suara dah elok ke Ustaz? Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, dah elok tu merasmikan dengan bacaan hadis, masya-Allah. Sila. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min
الضعيف وفي كل خير. احرص. Betul ke Ustaz? Betul. Ihris. احرص على ما ينفعك وستعين. Betul ke Ustaz? Ha? وستعين. Wasat'in. وستعين بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Rawahu Muslim. Keenam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada kedua-duanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang memberi manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berasa lemah. Sekiranya kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu berkata, kalaulah aku lakukan begini, nescaya akan jadi begitu dan begini. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkannya dan apa yang dia kehendaki dia lakukan, kerana sesungguhnya perkataan kalau itu membuka pintu perbuatan syaitan. Riwayat Muslim. Okey, terima kasih Farha atas bacaan tadi. Saya nak tarik balik ataupun saya nak betulkan sikit, iaitu pada kalimah yang Farha tanyakan tadi. Saya pun pelik juga, wasata'in ni tak ada makna setakat saya. Wasata'in, dia tak kena dengan konteks ataupun dengan perkataan tersebut. Dia ada dalam teks tersebut ada kesilapan baris. Yang tepatnya adalah wasta'in. Okey, wasta'in, dia tersilap ni author ni yang saya gunakan teks ni ada kesalahan lah. Jadi kalau anda boleh catat sikit boleh tak? Dekat sin tu dia mati dan ta tu fathah, dia ta tu baris atas. Wasta'in billah. Wasta'in ni ista'inu maksudnya minta tolong. Boleh? Ustaz, Ya. huruf alif tu masih ada lah. Masih ada? Dia kesalahan baris. Siapa ada buku? Tak ada buku? Siapa ada buku? Tulis, boleh saya tulis Ada? Siapa yang ada buku tengok Kalau buku anda dia tulis wasata'in ni salah lah. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap saya kamera jauh kamera. Okey. Okey, dia je wasta'in. Wasta'in. Alif masih ada Billah. Wasta'in. Okey. Dalam buku tadi dia silap. Bukan dalam buku, dalam nota tu. Tak sangka, saya ambil daripada buku terjemahan lah. Tadi dia macam ni kan? Okey, salah Bukan wasata'in, dia wasta'in. Dapat? Dalam buku salah, nampak? Buku terjemahan. Seperti yang saya kata dekat threads lah. Kalau anda baca buku terjemahan, inilah antara benda yang biasanya orang takkan perasan lah. Kecuali kalau dia menarik betul hadis ni, relatable tak online, betul? Ni antara kesalahan-kesalahan yang biasa kita akan jumpa dalam buku-buku terjemahan lah. Okey. Boleh? Terima kasih Farha atas bacaan tadi, sangat baik sekali, suara pun dah getting better, tapi ada macam sikit-sikit lagi kan? Masih tak 100% lah tekak tu ni, tapi dah beransur-ansur sembuh lah. Semoga lekas sembuh insya-Allah.
Macam mana Farha, kejap ada co-host saya tambah tu lagi. Macam mana teacher Farha mengajar kalau cikgu-cikgu kan orang yang mengajar ataupun orang yang memang guna suara ni, macam mana kalau tekak tak ada? Struggle sikit Ustaz. Struggle lah. Okay. Tapi tetap kena kerja lah, tak boleh cuti ke apa, tak boleh Dah cuti 2 hari tapi cukup lah. Oh ya, yeah. Okay. Saya jadi teringat sebab adik saya kerja operator TM. Jadi saya terfikir pula, kalau demam apa semua, macam mana dia nak berkomunikasi, macam tu lah. Okay. Tu jasa-jasa cikgu dan sebagainya lah. Baik, terima kasih atas bacaan tadi. Hadis yang kita belajar pada malam ni sangat penting. Hadis yang ke-6 dalam bab mujahadah dan hadis yang ke-100. Alhamdulillah. Hadis yang ke-100 Sebelum kita mula, anda nak panggil hadis ni hadis apa? Hadis 100. Korang nak panggil ataupun nak bagi tajuk hadis ni hadis apa? Supaya korang senang ingat. Come out with any tajuk. Hadis ke-100, boleh hadis yang ke-100 boleh juga. Tapi YTJT je lah. Yang ke-100 apa? Yang ke-100 dalam buku apa? Boleh je nak pakai hadis yang ke-100 ke dalam kelas kita ni lah. Dia jadi internal reference je lah. Hadis jangan kata kalau pun boleh juga. Okay. Hadis laula, hadis kalaulah, hadis berkalau-kalau. Boleh? Seperti dalam nota. Dalam nota, of course lah tajuk yang bestnya daripada saya. Adalah. Okay. Hadis apa saya buat tu? Hadis mukmin yang kuat dan lemah kan? Okay. Boleh juga. Ataupun hadis-hadis yang lain. Apa sajalah yang anda prefer. Yang penting, bila kita mention tentang hadis tersebut, korang boleh tahu. Yang terbaiknya kalau kita sepakat dengan satu tajuk lah, seperti hadis Ka'ab bin Malik kan. Terus semua orang tahu. Kalau kita nak dialog ataupun kalau kita nak berbincang, terus semua orang tahu dah apa maksud hadis yang kita sedang bualkan tu. Kalau pintu syaitan. Okay, siapa pernah dengar hadis ni? Saya percaya hadis ni pernah anda dengar. Sama ada penuh ataupun sebahagian lafaz hadis ni. Sama ada biasanya lafaz yang pertama, al-mu'min qawiyyu, ataupun hadis yang kalau-kalau tu. Jangan berkalau-kalau kan. Jangan cakap kalau. Tak baik. Bahagian kedua lah tapi. Yang mana tu Emir? Selalu dengar yang mana? Ihris ala yanfa'uka. Boleh jadi juga. Benar, tapi bahagian-bahagian terpisah, betul. Sebab tu, kebiasaan hadis-hadis yang kita pernah dengar kan, saya percaya anda semua pernah dengar banyak hadis. Tapi kadang-kadang anda semua tak tahu hadis ni dia sekaligus ke ataupun hadis ni dia terpisah-pisah ke ataupun macam mana. Banyak kes bila saya tanya tentang certain hadis ataupun bila saya berbual dengan kawan-kawan, yang dia maksudkan tu hadis yang dia baca tu potongan pendek sahaja. Dia baca sekerat je. Sebab tu kebiasaannya orang antara tanda-tanda ataupun antara kelemahan lah bila baca hadis sekerat ni, dia tak tahu konteks penuh hadis tersebut. Contoh macam ni, dalam bab ni kan, hadis tentang jangan berkalau-kalau. Mungkin korang pernah baca yang Nabi mengatakan jangan sebut kalau dan sebagainya. Tapi sebelum tu, ada banyak baris kan, ada 4-5 baris kat atas tu ada banyak lagi perincian dia. Maksudnya hadis ni ada konteks dia. Sebab tu hadis ni tak boleh dibaca sekat-sekat sebenarnya. Seperti kita juga dalam baca Al-Quran kan, tak boleh kita baca sekat-sekat. Dia ada tema ataupun dia ada konteks yang penuh lah tentang sebuah ayat tersebut. Okey. Jadi kita pergi satu-satu. Saya baca terjemahan dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada kedua-duanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang memberi manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berasa lemah. Sekiranya kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu berkata, kalaulah aku buat begini, buat begitu. Kalaulah aku buat macam ni, kalaulah aku buat macam tu. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkannya dan apa yang dia kehendaki, dia akan lakukan. Kerana sesungguhnya perkataan kalau itu membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey. Dah dengar hadis ni kan? Siapa yang pernah dengar yang baris bawah tu? Janganlah sebut kalau-kalau. Ini banyak saya tengok di sosial media lah.
Tapi kebanyakannya banyak salah faham tentang hadis ni. Hadis ni antara hadis muskil, antara hadis yang memerlukan penjelasan yang sangat mendalam. Pernah. Puan Fatimah kata pernah, Farhana kata pernah, Kak Baini pernah. Saya rasa hampir semua orang pernah dengar. Tapi hadis ni lah antara hadis, salah satu hadis yang paling orang salah faham. Banyak disalahfahami lah. Nanti kita akan belajar di akhir perbahasan ni. Okey. Lafaz mukmin kuat tu pernah dengar tak? Mukmin yang kuat tu lebih baik daripada dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kita akan belajar juga. Yang ni pun ada orang tunggang sikit hadis ni. Saya pernah dengar, saya pernah baca lah dekat thread, saya pernah baca dekat Twitter, saya pernah baca. Banyaklah kat sosial media saya pernah baca. Antaranya, okey, apa maksud dia? Kita pergi satu-satu. Terus je lah kita pergi. Al-mu'minul qawiyyu. Al-mu'minu qawiyun. Al-qawi. Ada nama qawi dalam ni? Macam familiar nama qawi ni kan? Ada nama qawi dalam ni? Tak ada Kalau ada mari sini. Al-mu'min qawi. Kita belajar mufradat sikit Mufradat ni maksudnya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Supaya korang biasa. Kalau nak belajar bahasa Arab secara mudah lah, maksudnya tanpa masuk ke dalam perbahasan grammar, cukup dengan korang hafal mufradat ataupun perkataan-perkataan. Mana-mana bahasa pun macam tu kan? Kalau kita nak orang kata berkenalan dengan bahasa tu, kita kena ada vocab yang banyak. Betul tak? Ke saya salah teori ni? Ke saya yang salah belajar bahasa ni? At least kita tahu, ada teori kata kena tahu 1000. Ada teori kata 3000. Kalau tahu 1000 ke 3000 tu, basically boleh cakap dah bahasa tu. Walaupun tunggang terbalik. Tak penting tunggang terbalik tu. Okay? Tahu vocab je dulu. Itu juga saya pernah kongsikan kepada beberapa orang. Kalau macam mana nak tahu Al-Quran. Maksudnya kalau imam baca tu kita nak faham. Kita nak at least faham sikit-sikit pun tak apalah. Saya cakap benda yang sama lah. Kena tahu vocab dulu. Tambah dulu mufradat. Mufradat ni maksudnya perkataan-perkataan lah. Yang biasa ataupun yang repeatable dalam Al-Quran. Sangat banyak. At least tahu penghubung kata, tahu kata-kata yang basic-basic. Macam tu Okay. Mukmin apa mukmin? Melayu ada advantage, dah banyak pinjam. Betul? Setuju? Mukmin apa maksud mukmin? Apa maksud mukmin? Nama kawan saya. Itu mukmin lain. Itu mukmin. Kisah salam kat mukmin tu. Orang mukmin lah. Mukmin orang mukmin lah. Orang beriman. Betul. Okey. Qawi. Apa maksud qawi? Qawi. Kuat. Simple je. Orang kuat. Orang yang kuat. Mukmin yang kuat. Okey. Kuat. Okey. Mukmin yang kuat tu siapa? Sekarang kita pergi perbahasan ni. Siapa mukmin yang kuat? Sekejap. Okey, dakwah dia okey dah. Mukmin yang kuat ni ada banyak. Ada khilaf ulama, saya tulis dalam nota dia kan. Okey. Kenapa saya kata lafaz yang pertama ni pun orang dah banyak salah faham. Orang banyak tunggang lah. Sebagainya tunggang. Nabi kata al-mu'min qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Orang mukmin yang lebih kuat tu lebih bagus dan lebih disayangi Allah Taala berbanding orang mukmin yang lemah. So orang pun cakap lah, maksudnya kita kena sihat tubuh fizikal, kita kena ni, kena orang kata pergi gym. Kau pernah tengok tak? Kena pergi gym ataupun kena fit. Dari satu sudut tak betul lah, tapi bukan itu semata-mata. Bukan semata-mata awak kalau awak boleh lari maraton maksudnya awak tu mukmin qawi. Tak semestinya. Okey? Sebab tu penting. Orang kata nak naratifkan hadis ni ke mana? Dia kena berpandukan apa yang para ulama sebutkan. Sebab para ulama yang tahu konteks dan juga makna hadis ni dengan lebih mendalam berdasarkan hadis-hadis yang lain lah.
Tak boleh kita simply cakap mukmin kuat tu maksudnya yang boleh angkat besi. Ataupun dia boleh angkat batu-bata, angkat simen ke kan. Tak adil lah macam tu. Macam mana kalau orang yang sakit maksudnya? Adakah, tapi dia orang mukmin, adakah dia bermakna dia tak termasuk dalam kalangan tersebut? Sebab tu penting tahu konteks. Okey. Apa mukmin yang kuat bagi anda? Ada six pack tak? Tak termasuk. Saya tengok ada dekat sosial media kan, ada yang fitness influencer tu, baguslah dia nak menyeru kepada kesihatan tapi jangan over. Jangan orang kata hulu. Hulu ni maksudnya ekstrim lah. Nanti bila dah ekstrim sangat nanti gaduh dengan orang. Macam tu lah. Jangan macam tu. Saya harap dalam kelas kita tak ada yang macam tu. Apa dia mukmin yang kuat? Apa yang anda faham? Pertama, sambil-sambil tu siapa nak jawab mukmin yang kuat, ada sebahagian pendapat ulama mengatakan mukmin yang kuat tu mukmin yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang berpaling kepada asbab. Sekejap saya tulis Yang macam mana bahasa mudah ni Saya nak bagi bahasa mudah, takut orang tak faham. Bergantung penuh kepada Allah. Tak bergantung, saya tulis short form kepada asbab. Okey. Ingat lagi tak kita belajar dalam kelas yang lepas? Adanya sebab, ada musabab. Adanya medium, adanya the ultimate cause. Ingat lagi? Okey. Sebagian ulama mengatakan orang yang kuat tu maksudnya dia tak bergantung kepada medium. Dia tak bergantung kepada sebab-sebab yang menuju kepada certain things. Misalnya kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan siapa? Ubat ke, doktor ke, hospital ke? Siapa? Allah Ta'ala. Okey. Orang yang kuat, dia tak bergantung kepada ubat, dia tak bergantung kepada hospital, dia tak bergantung kepada doktor. Dalam ni sebagian pandangan ulama Maksudnya dia bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bergantung kepada asbab. Asbab ni maksudnya perantara lah, bahasa mudahnya. Perantara. Maksudnya dari satu sudut pandangan ulama, ini maksudnya orang yang tawakal dia penuh. Ingat lagi tak kita pernah belajar tentang hadis? Hadis berkaitan apa ni? Nabi nak memberikan dia asbab tapi dia tak nak. Sebab dia nak bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perempuan sawan. Ya betul. Siapa dia? Siapakah nama beliau? Ummu Zaid, betul. Sikit lagi, habiskan. Siapakah Zaid itu? Ummu Zufar. Sikit lagi. Satu huruf dah tinggal. Ummu Zufar, betul. Ummu Zufar Okey, hadis yang kita belajar tentang Ummu Zufar tu. Macam mana hadis tersebut? Macam mana hadis tersebut? Siapa ingat lagi? Dia minta Nabi sembuhkan dia. Lepas tu Nabi kata boleh tapi lebih baik dia bersabar. Lepas tu dia minta dia nak bersabar tapi minta tolong doakan dia aurat tertutup ketika sawan. Betul. Okey. Hadis tersebut hadis yang kita belajar tentang dalam bab sabar dalam bab awal dulu kita baca dalam bab sabar, dan hadis tersebut berkaitan dengan seorang wanita muslimah yang berkulit hitam, nama dia Ummu Zufar. Dan dia kalau dia datang penyakit dia tu ada khilaf ulama sama ada dia ni, kita belajar kan, adakah dia ni sawan ataupun sama ada dia ni kena orang kata gangguan jin. Ada juga pandangan tersebut mengatakan sedemikian lah. Tapi pokoknya kalau dia
datang penyakit tersebut, dia akan tersingkap aurat dia. Dia akan macam menggelupur dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang dia berpaut dekat apa? Ingat lagi tak? Dia berpaut pada penutup Kaabah, kiswah lah kadang-kadang. Dia berpaut kat situ. Untuk nak bagi badan dia tu tak tersingkap aurat dia lah. Jadi ujian itu sangat berat. Dan akhirnya dia menolak. Nabi bagi option, kalau nak sembuh, Nabi boleh doakan. Tapi kalau nak pahala yang berlipat ganda, ataupun kalau nak syurga, sabar. Nabi bagi dia pilihan. Dan kita juga belajar, ingat lagi tak perbahasan yang saya pernah sebutkan tentang adakah itu sesuai untuk semua orang? Contohnya kesabaran pada Nabi-Nabi itu kan. Ingat lagi tak saya pernah sentuh tentang tu dalam hadis yang lain lah. Adakah dia terpakai untuk semua orang ataupun untuk orang tertentu sahaja? Saya dah pernah cerita beberapa kali tentang itu. Termasuklah juga dalam bab ini. Kuat ni. Anda boleh tak macam ni? Korang boleh tak macam ni? Saya pernah tegur juga. Dulu saya pernah tegur. Saya ingat saya dalam kelas ni juga. Berhati-hati awak mengucapkan, orang kata apa? Ma fi qalbi ghairullah tu kan. Tanpa awak faham maksud sebenar dia tu apa. Apa maksud ma fi qalbi ghairullah? Sedap sangat berkasidah kan. Ma fi qalbi ghairullah. Wah. Tapi betul ke? Dalam hati saya ni tidak ada apa-apa selain pada Allah Ta'ala. Itu antara satu klaim yang sangat besar. Satu klaim yang sangat besar. Okay? Jadi kena hati-hati dengan benda yang kita nak sebutkan tu. Sepertilah juga macam ni. Saya tak nak bergantung kepada ubat. Contohnya saya nak bergantung kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang kita juga bergantung kepada benda yang lain. So kalau untuk diri kita ni tak salah pun. Kalau kita bergantung kepada asbab, benda tu juga dibolehkan oleh para ulama. Okay? Bukan bermaksud kalau kita bergantung kepada medium, kepada ubat ataupun apa lagi. Contoh dalam bab rezeki. Dalam bab rezeki, dia tak apa cakap? Kalau dalam bab rezeki, tapi dalam bab jodoh dia tak cari misalnya. Dia tunggu je. Ada orang macam tu. Tapi tak terpakai untuk semua orang. Melainkan orang tu betul-betul yang bertawakal dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham Tak terpakai, tak semestinya orang yang orang kata bergantung kepada sebab-sebab ni dia tu tak kuat. Ini hanyalah pandangan, salah satu pandangan para ulama. Okey, yang kedua. Orang yang jujur dengan urusan akhirat. Jujur dalam urusan akhirat. Salah satu pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Allan. Dia mengatakan al-mu'min qawi itu maksudnya orang yang jujur dalam urusan akhirat dan segera dalam ibadah. Dia kerja, dia menjalani kehidupan seperti biasa, dia buat apa orang lain buat, dia pergi hiking, dia bersukan, dia segala macam lah. Dia travel, dia berkawan, dia bersosial dan sebagainya. Tapi dalam bab akhirat, dia akan dulukan. Bila waktu masuk waktu solat, dia solat. Bila kena puasa, dia puasa. Bila sampai masa, dia pergi haji, dia pergi umrah. Boleh faham tak? Dan dia cuba untuk nak segera dalam ibadah. Dia orang yang macam tu. Dia menunjukkan kualiti mukmin itulah. Walaupun dia dari sisi yang lain, dia juga seperti orang lain. Boleh faham? Itu termasuk dalam konteks mukmin qawi. So, jangan risau. Anda semua ni saya yakin termasuk dalam mukmin qawi. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga ni menarik sikit. Iaitu orang yang dia bersabar dengan perangai orang ramai. Orang tu adalah saya. Tak adalah aku dah. Dia orang yang bersabar. Sabar dengan manusia. Sabar dengan sikap manusia. Sekejap, saya padam sikit.
Sabar dengan sikap. Nampak ke? Boleh nampak? Boleh. Sikap gangguan kerenah. Kerenah manusia. Tambah ajar dan bimbing. Okey. Ini perbahasan ni panjang sebenarnya. Saya akan cuba cerita supaya anda faham. Kenapa para ulama sebutkan ni termasuk dalam muslim yang qawi, dan sebagai ulama kata inilah yang maksud sebenar mukmin yang qawi tu. Bukan muslim qawi, mukmin yang qawi. Ikut kemampuan. Kalau boleh buatlah, kalau tak boleh pun tak mengapa. Betul. Okey. Iaitu dia bersabar apabila dia bersosial, apabila dia berdepan dengan manusia. Okey, ini dalam perbahasan, terutama kalau kita buka kitab-kitab tasawuf yang besar, atau kitab-kitab akhlak yang besar, ada satu perbahasan tentang kita ni sebagai manusia, terutama di akhir zaman, kita kena bergaul dengan manusia ke kita kena khalwat? Terutama apabila banyak berlakunya fitnah. Kita kena mengasingkan diri ke ataupun kita kena bersosial? Kita kena lebihkan yang mana? Ini perbahasan yang panjang sebenarnya. Jangan terkejut kalau sebahagian ulama mengatakan bahawa kita kena mengasingkan diri, beruzlah. Sebab tu ada sebahagian orang, mungkin orang agamawan lah, dia menjauhi masyarakat. Imam Al-Ghazali bahas panjang tentang ni. Dan Imam Al-Ghazali antara salah seorang ulama yang berpandangan kita kena menjauhi masyarakat. He do that lebih dari 10 tahun. Maksudnya dia mengasingkan diri. Korang pernah dengar tak orang-orang yang belajar ilmu kesufian ataupun ilmu penyucian jiwa ni, kadang-kadang dia macam distract, dia menjauhi orang ramai, dia tak bercampur dengan orang sangat. Korang susah nak jumpa dia. Kalau saya tak termasuk saya senang je jumpa kan. Pernah tak jumpa orang macam tu? Macam Uwais Al-Qarni. Boleh jadi Uwais Al-Qarni dia ada sebab lain sebenarnya. Okey, korang jumpa dia pun dekat masjid misalnya, korang jumpa dia pun dekat the point is susah nak jumpa dia. Kalau event-event contohnya kan, kalau kau pergi kenduri ke apa, biasanya tak jumpa dia. Pergi raya ke tak jumpa dia. Saya dah balik kampung menjauh macam itulah. Macam saya kan, saya beruzlah, saya meninggalkan bandar yang penuh dengan segala macam kesibukan tu, saya pergi balik kampung. Saya duduk bela kambing. saya berkawan dengan kambing je. Macam itulah lebih kurang. Tapi tak termasuk, tak cukup uzlah lagi tu. Okey. Baik. Bab ni dibahaskan sangat panjang oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Qurtubi pun ada bahas, dan ramai lagi lah para ulama. So, dalam hadis ini, para ulama mengatakan bahawa mukmin yang qawi itu adalah orang yang tak beruzlah. Orang yang fitnah telah berlaku banyak pancaroba, banyak ujian bila berdepan dengan manusia ni, dia lawan. Maksudnya dia bergaul dengan semua tu dan dia bersabar dengan 1000 macam perangai manusia ni. Dalam konteks ni adalah orang yang berdakwah lah sebenarnya. Boleh faham? Bagi orang yang ada agama, dia ada 2 pilihan sebenarnya untuk nak menjaga agama dia. Dia ada 2 pilihan yang besar yang dia kena buat, decision besar yang dia kena buat. Sama ada dia keluar di tengah-tengah masyarakat dan dia menghadapi segala macam konsekuensesnya, termasuklah agama dia tu akan hilang. Pernah tengok orang macam tu? Dia asalnya sebelum dia keluar, contohnya dia belajar pondok kan, contohnya dia duduk kampung, elok je. Bila dia pergi ke tengah-tengah masyarakat, dia hanyut. Pernah tengok orang macam tu? Yang kita tak pernah banyak. Dia masuk program TV misalnya, dia terkenal, lepas tu dia diuji dengan fame, dia culture shock, dia jumpa orang, dia bergaul dengan orang tu, bergaul dengan orang ni. Contohnya lepas tu dia dibuka pula kekayaan, Allah bagikan dia kemewahan, kekayaan, pangkat dan segala macam lah. Macam tu saya kata. Kalau awak pilihan tu, awak kena berdepan dengan banyak proses. Waktu tu awak punya qawi tu akan teruji. Awak kuat ke tak? Diuji dengan dunia, betul lah? Diuji dengan dunia ni bukan setakat harta semata-mata tapi kerenah. Nampak tu? Dia kena bersabar dengan sikap gangguan, kerenah manusia. Seperti itulah yang
dihadapi oleh kebanyakan pendakwah lah. Okey. Ataupun awak mengasingkan diri daripada orang ramai untuk menjaga agama awak. Itu salah satu mazhab dalam ilmu akhlak ni. Dan Imam Al-Ghazali antara salah seorang yang buat macam tu. Maksudnya dia beruzlah, dia buat seperti mana yang Nabi SAW pernah buat di awal-awal sebelum kenabian. Ingat lagi tak? Apa yang Nabi pernah buat? Sebelum Nabi jadi Nabi, apa yang Nabi buat? Nabi pergi duduk dalam gua, bertahanus, betul lah. Uzlah dekat gua Hira, bertahanus. Maksudnya Nabi pergi menyendiri untuk nak menjaga ataupun untuk nak bermuhasabah, nak fokus beribadah dan sebagainya lah. Kalau korang pilih mana? To be frank lah, korang mungkin pernah ada persoalan yang macam ni. Aku ni kan, aku rasa macam aku nak duduk ni lah, aku nak lari daripada bandar ni. Korang mesti pernah ada rasa macam tu. Semua orang mesti akan pernah ada satu thoughts deep dalam diri dia tu kan. Aku rasa macam kalau aku duduk sini, rosak aku ni. So aku rasa macam nak jauh je daripada orang. Aku rasa macam nak duduk dekat ceruk-ceruk kampung apa kan, small life. Itu sebenarnya itu persoalan yang Al-Imam Al-Ghazali dan juga para ulama-ulama dalam akhlak ni dia bahas deeper tentang benda tu. Dia nak mengasingkan diri for the sake of nak jaga agama dia tu. Dia rasa macam kalau aku terus kat sini, habis aku ni. Mesti akan ada orang yang berfikir sedemikian. Dari satu sudut yang lain, ada juga orang kata, aku kena buat something ni. Kalau aku terus macam ni, kalau aku tak lawan, nanti agama akan lama-lama akan rosak. Ataupun kalau aku tak berdakwah, kalau aku tak lawan, lama-lama nanti habis agama ni, syiar agama ni. So dia kena berdepan dengan masyarakat. So dua-dua pandangan ni okey sebenarnya. Terpulang kepada macam mana korang semua menghadapi ujian tersebut lah. Ada orang dia tak kuat kan dan sebagainya. Tapi dalam hadis ni, al-mu'min qawi, kebanyakan ulama kata mukmin yang qawi tu dia tak mengasingkan diri. Dia tak lari. Dia berdepan. Sebab para nabi-nabi berlari ke berdepan? Macam mana? Nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, mereka melarikan diri ke mereka berdepan? Ada tak Nabi yang melarikan diri? Ada tak dalam sirah atau dalam sejarah para Nabi-Nabi, Nabi tu melarikan diri? Ada. Jangan cakap tak ada Ada. Ada sebenarnya. Dia fed up. Dia macam orang kata nak step back lah, nak macam nak berundur sekejap kan. Tapi point is ada, perbuatan itu ada. Dan dia akan datang dengan akibatnya lah. Again Nabi Yunus, betul Nabi Yunus. Okey. Ada, macam itulah. Okey. Jadi, kebanyakan ulama, kebanyakan scholars, kebanyakan nabi-nabi, para anbiya, para ulama dan sebagainya, mereka akan memilih pendekatan yang lebih kuat, iaitu yang menunjukkan kekuatan, iaitu bersabar. Sebab tu yang ni susah ni sebenarnya dalam bab mujahadah ni. Maksudnya awak tak nak menyendiri, awak tak nak orang kata step back, awak nak face segala macam mihnah dan tribulasi. Ayat-ayat orang usrah kan. Okay? Jangan pernah underestimate the power of minorities yang bodoh, sebab senyapnya majoriti yang bijak, betul? Okay. Dan sebagai ulama kata, kalau semua orang ambil pendekatan mengundurkan diri, lari, beruzlah, duduk kat dalam hutan, duduk kat orang kata sebab nak menjaga agama, apa akan jadi kepada masyarakat? Semua yang belajar agama, semua orang kata pakat jaga diri sendiri, pakat duduk beruzlah semua. Apa konsekuensi dia? Sebagai ulama mengatakan bahawa itu tanda-tanda mukmin yang lemah. Minta maaf cakap ni debatable ni sebenarnya. Tanda-tanda mukmin yang lemah. Sebab dia, nanti kita akan belajar. Okey. So, tanda-tanda mukmin yang kuat, dia ada ilmu, dia sampaikan. Dia tak peduli orang cakap apa.
Kalau Allah dan Rasul kata haram, haram. Berani Tapi bila berani tu kena sabarlah. Sebab orang akan mengata. Zaman sekarang kan, orang akan mengata punya. Bajet lah kau ni kan, baru masuk kelas akhlak adin tu, dah poyo macam tu kan. Orang akan cakap macam-macam. Orang akan belittle you. Orang akan cakap, kau ni bajet Islamik je kan, pakai pun tak betul. Macam tu. Kau pun tak betul, korang akan ditomah. Pernah tak? Korang pernah rasa tak benda tu? Padahal korang cuma nak sampaikan je. Tapi ada orang terasa macam itulah. Korang akan kena macam-macam. So bersabar. Tahan je lah. Awak nak cakap nak buat macam mana kan? Kita just nak sharing. Tapi ada orang tak puas hati, dia akan cakap macam-macam. Jadi itu tanda-tanda korang kuat. Kalau korang macam sabar je lah kan. Tanda-tanda orang yang kuat dengan gangguan dan kerenah manusia. Siap sudi untuk mengajar dan membimbing manusia. Ini penting. Korang tak beruzlah ataupun tak keluar daripada masyarakat tu bukan sebab korang nak jadi macam dia orang, bukan. Bukan nak hanyut macam tu, bukan. Tapi korang nak islah. Anda nak cuba baiki, anda nak cuba sharing, anda cuba nak tegakkan syiar agama. Boleh? Kalau uzlah tapi still aktif online boleh tak? Boleh je, termasuklah juga. Sekarang ni zaman online kan. Kalau uzlah yang betul-betul seperti para ulama dulu, maksudnya online pun tak ada. Korang kalau jumpa orang macam tu, orang tu kalau zaman sekarang ni, umpamanya dia pakai 3310 Pernah jumpa orang macam tu? Dia pakai phone biasa je, dekat UAE masih ada lagi lecturer yang macam tu. Korang kalau nak contact dia, either SMS ataupun call. Tu je. Dia tak ada social media. Orang tu betul-betul dia nak mengasingkan diri dari dunia lah. Saya sikit lagi. Kena jual banyak gadget. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah, ini pandangan Al-Imam Al-Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan mukmin yang qawi ataupun yang kuat itu adalah orang yang kuat badan dia dan jiwa dia. Ni seperti yang biasa orang faham lah. Tapi ada perincian dia, badan dan jiwa. Rohani dia kuat. Kenapa macam tu? Badan campur jiwa, campur semangat. Azam ataupun semangat. Biasa orang tunggang tu dia kuat badan je. Dia fokus kat sini. Kenapa macam ni? Apa sebab dia? Kata Imam Al-Qurtubi dan juga Imam An-Nawawi, mukmin yang qawi tu maksudnya orang mukmin yang kuat tu mukmin yang badan dia kuat, jiwa dia kuat, semangat dia kuat. Why? Dari konteks dia. Bukan kuat tu maksudnya fitness, badan sado, boleh pergi berjihad. Bukan. Awak ingat sahabat Nabi semua badan six pack ke? Jauh sangat dari realiti tu. Ada tak sahabat Nabi yang pergi berperang tapi dia gemuk? Ada. Ramai pula tu. Allahu Akbar. Kilat. It's not about physical sebenarnya. It's not about appearance. Kena ada some certain shape of body. Dia lebih dari itu. Kenapa? Kenapa korang rasa Imam Nawawi kata mukmin yang qawi tu dia kuat badan, jiwa, semangat. Keazaman dia tinggi. Keazaman yang tinggi Wan Fatimah kat sinilah. Semangat tu. Azam dia, semangat dia tinggi. Ni berbeza semua Semangat ni, jiwa ni maksudnya rohani dia, dalaman dia, internal dia. Berwibawa. Kenapa? Tiga-tiga ni kenapa? Kenapa perlu kuat? Untuk apa? Untuk apa? Why? Supaya dia boleh buat semua terbaik. Apa semua tu? Sikit lagi, Wan Fatimah. Close. Dan dia memang kena kuat. Kalau tak kuat, dia tak boleh buat benda ni. Yes. Farha, betul. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi mengatakan, kuat dekat sini, kuat badan, kuat dalaman, rohani, spiritual kuat dan kuat juga semangat, azam tu untuk nak melaksanakan tugas-tugas syariat, ibadah. Itu tujuan dia. Untuk buat tugas syariat.
atau ibadat. Ini tujuan asal dia. Ibadat kita sehari-hari kan, cuba korang tengok. Kena menuntut kekuatan fizikal ke tak? Maksudnya fizikal korang dalam tu kena top notch ke tak? Cuba tengok, ibadah apa? Kita ambil daripada rukun Islam dulu. Apa? Rukun Islam, ibadah apa mula-mula? Tak payah pergi jauh-jauh. Ibadah apa mula-mula? Solat. Solat fizikal kena perform tak? Lutut kena perform. Siapa ada gaut dia tahulah. Bukan nak mempersendakan, bukan Saya nak kita semua faham betul-betul. Ibadat, solat, puasa kita tengah buat ni kan, puasa. Ada tak orang tak boleh puasa? Sebab badan tak kuat. Mula-mula badan dulu. Solat, badan perlu kuat tak? Perlu. Badan kena kuat, upper body kena kuat, pinggang kena kuat, punggul kena kuat, peha kena kuat, lutut kena kuat, betis kena kuat. Kalau satu je tak kuat, let's say betis tak kuat, macam mana solat tu? Kena pakai kursi. Ataupun nak bangun tak kuat, kalau kita terlantar kan, kena baring. Nampak tak? Masih boleh beribadat, tapi dia tak sama bila kita ada kekuatan yang penuh. Bila badan kita okey, sihat. Cuba tanya kawan-kawan kita yang diuji sekarang, yang tak sihat. Siapa pernah solat duduk? Pernah? Dia tak boleh berdiri? Aliyah pernah? Aliyah pernah. Siapa lagi? Saya baring saya pernah. Itu waktu terlantar lah. Waktu warded pernah lah. Tapi memang waktu tu kita akan rasa yang something is missing. Sekarang masih sujud duduk. Sujud tak, kalau tak boleh sujud kan kita akan rasa macam missing. Terutama orang yang dah biasa sujud. Apatah lagi orang yang waktu sihat dia tak nak sujud. Bila dah sakit tak boleh sujud. Lagilah akan rasa sangat terkilan. Sebab tu kita dah belajar sebelum ni kan. Ibadat ni bukan untuk waktu dah tua. Tu antara benda yang mitos yang paling besar lah. Ibadat ni waktu nak muda. Waktu muda, waktu sekarang ni. Waktu kita sekarang lah. Kalau dah tua, segala macam datang dah. Sakit sana, sakit sini, bunyi ensel kat belakang. Waktu tu dah tak syok dah. Sebab kita tak dapat nak buat yang terbaik. Kita faham? Sebab tu siapa yang kata ibadat ni tunggu tua lah, tunggu relax lah kan, muda lagi, pencen nanti. Salah. You are very wrong about that. Waktu sekarang lah kita nak buat ibadah yang betul-betul. Apa lagi? Puasa. Puasa sekarang ni. Siapa pernah tak puasa? Selain daripada uzur syar'i lah orang perempuan. Dia tak puasa sebab badan dia lemah. Bukan sebab mengandung lah, sebab lain. Sakit misalnya, sakit. Dia ada, let's say dia kena gastrik ke. Ada adik saya datang. Siapa pernah? Pernah tak? Korang tak boleh nak perform puasa. Saya pernah solat baring masa keracunan makanan. Betul? Keracunan makanan kan? Muntah-muntah sampai tak ada energi. Macam itulah. Jadi waktu sihat kena perform. Lepas tu apa lagi? Ibadat apa lagi? Haji, umrah. Siapa pernah umrah? Siapa pernah haji? Kena fit ke tak? Ke tak ya? Alah, biasa je umrah haji tu. Biasa je. Basically, kalau kita nak buat umrah yang biasa, standard sa'i, tawaf, sa'i, and then habis. Dia around dalam 8 kilo something, 8 point something lah. 8 kilo basically. Itu bukan jalan normal lah, maksudnya kita kena berasak sikit dengan orang, kena kereta api kan. Kena langgar dengan jemaah dan sebagainya lah, berhimpit sikit, keadaan mungkin panas dan sebagainya lah. Kalau waktu sesak lagi lah. Fitness sangat penting. Sebab tu ibadat ni, semua ibadat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, solat, puasa dan sebagainya, haji, umrah, semua kena fit. Itulah maksudnya kuat dekat situ, itu konteksnya. Kuat badan, jiwa dan semangat. Bukannya pergi gym,
kuat semata-mata fizikal, lepas tu tak solat. Ada tak orang yang macam tu? Badan dia kuat, dia perform, dia fitness apa semua, boleh maraton apa semua, tapi tak boleh nak angkat selimut. Berjalan jauh masa melontar, kalau haji lagilah. Sebab tu kadang-kadang ada kes orang kata apa, jemaah haji yang tak kuat kan, sakit dan rebah waktu haji dan sebagainya lah. Ini maksud Imam An-Nawawi kena kuat badan, jiwa dan semangat. Okey. Dan juga untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan agama. Apa lagi ibadah lain? Selain daripada yang 5 yang kita biasa buat tu, ada lagi ibadah lain. Yang ni tak cukup sekadar fizikal kena kuat, mental kena kuat, jiwa kena kuat. Nak menjadi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Nak berdakwah lah maksudnya, nak berdakwah ke orang ataupun nak mengajar orang, nak buat kelas contohnya kan, nak mengajar orang, ataupun yang lebih besar daripada itu apa? Contoh kan, awak tengah mengajar orang, dia ni kan, tak betul lah dia ni, sesat misalnya. Dia ni sesat dah ni, ayah pin. Lepas tu down kan, terus tak nak mengajar, tak apalah saya tak nak ajar lah, saya nak duduk dalam gua. Tak boleh macam tu Kalau nak jadi dalam kerja-kerja agama ni kena kuat. Kena orang akan kutuk punya lah. Orang kutuk, orang akan bandingkan, dia ni tak sedap dia punya ni, penyampaian dia kan. Best lagi kalau pergi ustaz ni lebih famous. Contohnya macam tu lah. Biasalah benda tu. Ataupun nak jadi penegak agama yang lebih tinggi, apa lagi? Yang memang top notch dia punya ibadat kena power, badan, jiwa, semangat memang kena power. Apa? Yang paling besar sekali. Yang bukan untuk semua orang. Hanya insan-insan terpilih je. Jihad, pergi perang, betul. Jihad fi sabilillah, duduk front line tu. Berjihad. Seperti mana para sahabat Nabi SAW. Kalau awak tak ada kualiti ni, badan kuat, jiwa kuat, semangat kuat, sembang je lah. Sembang je lah. Okey, itu maksud kuat badan kat sini. Bukan kuat badan tu kena ada badan, kena tone, six pack. Itu additional sahaja. Boleh faham tak? Jadi tak betul kalau pendakwah-pendakwah yang ataupun influencer tu kan, yang gaduh-gaduh orang cakap, ni awak tu gemuk kan, contohnya kan. Awak tu, kalau badan dia memang dah macam tu, shape dia macam tu, tak mengapa, tak ada masalah. Asalkan dia boleh buat benda ni. Boleh faham Okey. So korang dekat mana? Korang kat sini ke? Korang rasa mana yang lebih orang kata boleh dicapai? Bagi anda yang mana? Yang boleh dicapai? Yang anda rasa boleh, saya boleh usahakan ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3. 4, 2. 2, 3, 4. Kalau tak, menurut saya 2, 3, 4 ni boleh kita capai insyaAllah. Okay, 2, 3, 4. Mungkin ada yang ni sikit, tapi 1 ni bukan untuk semua orang. Okay. 2 insyaAllah. 2. Okay. Paling kurang kat sini. Okay. Baik. Khairun. Lebih baik. Lebih baik ni isim tafdil, isim perbandingan. Lebih baik yang mana? Daripada apa? Lebih baik dan lebih dicintai Allah. Wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Okey, orang mukmin yang lemah tu siapa? Siapa orang mukmin yang lemah? Fast. Cepat, orang mukmin yang lemah siapa? Yang kurang 4 tu. Semua yang kontradik dengan 4 ni. Betul, ada Mirah, betul, Khalil. Semua yang kontradik dengan 4 ni, itu termasuk dalam mukmin yang lemah. Kata Imam Ibn Alan. Contohnya, orang yang bergantung penuh kepada Allah Ta'ala, kontradik dia apa? Kontradik dia apa?
Yang mukmin yang lemah. Bergantung kepada makhluk, betul. Okey. Dia bergantung kepada makhluk. Dia bergantung kepada pangkat dia bergantung kepada kerja dia bergantung kepada diri dia sendiri. Kita dah belajar kan? Dalam bab al-mubadarah kita dah belajar, dalam bab tawakal kita dah belajar. Dia macam saya kata sebelum ni lah, saya jadi macam ni sebab saya cerdik, saya usaha saya sendiri, macam-macam lah. Okey? Dalam bab rezeki pun macam tu. Dia bergantung penuh. Lagi teruk kalau dia bergantung penuh lah. Biasa kita ni normal lah. Saya, anda semua, dia mix-mix. Kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi kita juga kuat juga bergantung kepada makhluk. Cuma kalau ditanyalah kita bergantung penuh tu kat mana? Kita akan kata dengan yakin kita bergantung penuh pada Allah Ta'ala. Tapi kita masih lagi tak boleh nak meninggalkan asbab tu sepenuhnya. Contohnya, kita bergantung kepada pekerjaan kan. Kita tahu yang beri rezeki tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi boleh tak kalau kita berhenti sesuka hati? Contoh, buat apa belajar kan? Semalam aku belajar dalam kelas Adin tu kan. Kita kena tawakal ni, so aku nak berhenti lah kerja. Aku nak membuktikan tawakal aku tu 100%. Boleh ke macam tu? Boleh buat yang tu? Boleh tak anda buat macam tu? Tak boleh, jangan. Sebab agama kita bukannya agama yang orang kata menyuruh kita menolak asbab, bukan. Asbab tu kita ambil, tapi hakikatnya kita berpegang yang penuh ataupun yang semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jujur dalam urusan akhirat, segera dalam ibadah. Lawan dia apa? Apa lawan dia? Sebab ada hadis tawakal seperti burung, betul? So kalau dia bergantung kepada makhluk, dia jadi mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah. Okey. Ni jujur dalam urusan akhirat. Dia dalam urusan akhirat tu dia ada tapi dia slow. Bila beribadat dia lambat-lambat. Dia beribadat. Tapi dia cintakan dunia, boleh jadi. Dunia tu lebih sikit. Ataupun dia beribadat tapi lambat-lambat, macam ujung-ujung macam tu. Ataupun acuh tak acuh, macam tu lah. Lagi-lagi kalau kena bertembung antara keperluan dunia dengan akhirat, dia pilih dunia dulu, macam tu lah. Termasuk mukmin yang lemah. Lagi, sabar dengan sikap gangguan. Mukmin yang lemah macam mana? Dia lari. Nanti kita akan belajar kenapa. Mukmin yang lemah, sebagian ulama mengatakan mukmin yang lemah tu dia tak nak bergaul, ikhtilat. Dia tak nak ikhtilat dengan masyarakat. Padahal Nabi SAW, Nabi bercampur dengan masyarakat ke Nabi menjauhi masyarakat? Ini ada perbahasan pada ulama tentang fiqh sirah. Cuba tengok, lepas Nabi SAW dapat wahyu, Nabi menjauhi masyarakat ke Nabi bergaul dengan masyarakat dan menghadapi tentangan? Ini antara rad ataupun kritikan pada ulama ke atas orang yang memilih untuk beruzlah. Bercampur dengan masyarakat. Sebab tu bercampur dengan masyarakat ni lebih diterima ataupun pandangan majoriti ulama, jangan lari. Jangan meninggalkan masyarakat begitu saja, terutama kalau anda seorang yang ada wibawa ataupun ada pengaruh dalam masyarakat lah. Boleh hadapi masyarakat walaupun sakit. Okey. Kalau tinggalkan masyarakat, termasuk mukmin yang lemah. Kemudian, kuat badan, kuat jiwa, semangat. Kalau yang ni, macam mana? Mukmin yang lemah tu, dia boleh jadi dua keadaan. Dia kuat badan tapi dia tak beribadat. Termasuk dalam mukmin yang lemah sebenarnya. Jangan ingat kalau awak main gym, awak sado semua, awak bagus tak? Tengok dulu, kau macam mana? Kau punya amalan agama macam mana? Kalau amalan agama bagus, okey. Menepati maksud mukmin yang kuat tu. Badan dan sebagainya lah. Boleh jadi juga badan dia tu lemah. Badan dia lemah dan dia tak beribadat. Kalau badan dia lemah tapi dia beribadat, dia tak jadi mukmin yang lemah tau. Sebab, tengok kat sini. Dia dalam kategori ni. Dia lemah kat sini. Ini dia lemah. Tapi dia kuat kat sini. Boleh faham? Maksud, janganlah rasa bimbang kawan-kawan yang tak sihat dan sebagainya. Asalkan anda ada dalam kategori inilah.
Okay. Why? Kenapa? Soalan sekarang ni. Kenapa mukmin yang kuat tu lebih baik? Qawi. Ada orang fizikal dia lemah. Dia mungkin tak larat nak bangun, nak bertahajud lama-lama, nak qiyam mulai lama-lama kan. Solat dia duduk dan sebagainya. Tapi tiap kali solat dia ada kat masjid. Ada saya kenal orang macam tu. Baru ni saya tengok satu video klip lalu dekat saya punya timeline IG saya. Yang Alif Sata perkenalkan, siapa nama abang tu? Siapa tengok video tu? Abang tu nampak macam tak berapa sihat kan? Tapi 5 waktu dia ada. Lagi awal dari imam. Ke saya tahu orang yang tengok. Tengok kan video tu kan? Ataupun mungkin korang pernah tengok orang yang pergi ke masjid, jalan. Semalam ada lalu lagi dekat saya punya ni. Ada budak tu dia revert, 14 tahun umur dia. Dia pergi ke majlis ilmu, dia jalan kaki 3 jam. 35,000 start. Nak menangis orang yang menyampaikan ceramah tu. Sebab rasa malu dengan budak tu. Budak tu baru umur 14. 3 jam dia jalan. 3 jam jalan ni, tak tahu nak cakap lah. Nampak tak? Okay? Kenapa? Kenapa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah? What's your thoughts on this? Ini seperti biasalah saya bawakan pandangan Al-Imam Ibn Hubairah. Seorang ulama yang selalu saya sebut nama dia sebab dia ni ada thoughts yang luar biasa ataupun yang unik, out of the box. Dia bahaskan tentang ni. Apa alasan dia? Apa alasan Nabi cakap macam ni? Kat Malaysia ke? Bukan orang Malaysia, orang Itali. Dia revert. Dia masuk Islam. Orang Malaysia tak ada buat macam tu kot. Sebab kita ni Islam daripada kecil. Kita tak mencari Islam. Maksudnya kita tak mencari seperti mana orang yang revert ni. So kadang kita punya penghargaan terhadap agama tu kurang. Saya lah, bukan orang lain. Sebab kenapa? Sebab dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tak? Betul, tapi perbandingan tu kurang boleh diterima sebenarnya. Sebab dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dia boleh diterima tapi perbandingan tu kurang menepati kehendak hadis ni. Sebab dia represent Islam. Tak? Betul. Adam Mirah betul. Kata Imam Ibn Hubairah, mukmin yang kuat tu, cuba tengok manfaat dia tu untuk siapa? Siapa yang akan dapat kebaikan kalau mukmin tu kuat? Kalau dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Dari sudut manfaat. Kalau dia jadi orang kuat dan dia jadi orang lemah. Kalau mukmin yang lemah, ini perbahasan cabang Kenapa? Why? Kenapa dia lebih khairun? Kenapa dia lebih baik? Sebab manfaat dia untuk ramai. Maksudnya kalau orang mukmin tu kuat, kebaikan dia tu ataupun pengaruh agama dia tu bukan dapat untuk diri dia sahaja. Tapi dapat juga untuk family dia. Family dia akan terkesan. Adik-beradik dia akan terkesan. Jiran dia akan dapat manfaat. Qaryah dia akan dapat manfaat. Community dia akan dapat manfaat. Negeri tu akan dapat manfaat. Negara dia akan dapat manfaat. Boleh faham tak? Kata Imam Ibn Hubairah, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain dan juga mungkin manfaat dia tu akan melangkaui family dia. Akan melebihi family, kaum dia dan juga umat dia. Maksudnya
kadang-kadang dia sendiri tak terfikir manfaat yang dia berikan tu boleh sampai dekat, let's say, contoh dia buat video manfaat dan sebagainya kan. Dia buat suka je, tiba-tiba orang luar dapat manfaat. Macam itulah. Dia bukan untuk diri dia sendiri saja. Adapun orang yang menjauhi masyarakat, orang yang mukmin yang lemah, dia hanya akan dapat memberikan manfaat kepada diri dia sahaja. Dia faham? Mukmin yang lemah tu, dia buat ibadat apa semua, kalau dia seorang-seorang apa semua kan, dia menyendiri, dia je lah dapat manfaat dia. Dalam agama kita tak nak macam tu. Not preferable. Sebab tu, dalam hadis tu nampak tak? Nabi mengatakan, wa fi kulli khairun. Dan setiap satu tu ada kebaikan dia. Nampak tak? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Dua-dua ada kebaikan dia. Pada keduanya ada kebaikan. Saya tak sempat tulis. Dua-dua ada kebaikan. Ada kebaikan masing-masing. Tapi kenapa mukmin kuat tu lebih baik? Sebab inilah. Sebab manfaat dia tu bukan untuk diri dia sahaja, masyarakat pun dapat. Kemudian, pandangan yang seterusnya, kata Imam Ibn Hubairah, mukmin yang kuat, dia dapat mematahkan kekuatan musuh Islam. Kalau mukmin tu kuat, dia dapat mengalahkan hizbus syaitan, kumpulan syaitan. Siapa kumpulan syaitan? Geng syaitan lah maksudnya. Siapa geng setan? Saya, jangan cakap saya pula. Kan kena kick nanti. Siapa? Hizbullah, hizbus syaitan. Siapa? Kumpulan syaitan siapa? Setan gemuk, setan kurus. Syaitan manusia, maksudnya orang-orang yang jahat lah. Boleh jadi orang kafir, boleh jadi orang munafik, orang pijak Quran, orang yang anti-Islam misalnya. Geng-geng ataupun orang Islam sendiri yang tak baik. Kalau diorang ni ramai, lepas tu tak ada mukmin yang kuat, apa jadi? Lepas tu semua orang, sekarang ni kan kita semua dah faham sangatlah dekat X tu kan, dekat Twitter, kat X tu, banyaklah macam-macam, 1001 macam perangai orang ni dengan pemikiran yang macam-macam. Lepas tu tak ada orang yang nak, orang kata, berdepan dengan diorang. Apa akan jadi? Syaitan manusia, termasuk syaitan manusia juga. Jadi kalau semua orang tu mukmin yang lemah, semua orang nak lari kan, nanti berleluasalah kumpulan-kumpulan syaitan tersebut. Jadi kata Imam Ibn Hubairah, mukmin yang kuat tu antara kelebihan lain mereka adalah mereka mampu berdepan dan mematahkan kekuatan kumpulan syaitan. Ataupun musuh-musuh Islam lah, ataupun nak lawan orang, nak membidas orang-orang jahat ni. Dia kena jadi orang, dia kena ada orang macam ni. Orang yang berdepan dengan masyarakat, orang yang kuat, semangat dia, jiwa dia, orang yang bergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Berdakwah lah, orang nak berdakwah. Kalau awak tu lebih kan, lebih tu kan, oi, kau tu hidung penyek, terus tak apalah saya nak duduk dalam gua. Baru kena shaming sikit, kena kutuk sikit dah ni kan. Okey? Melalui, mukmin yang kuat tu dapat mematahkan kekuatan kumpulan syaitan ataupun musuh Islam melalui kata-katanya bila dia berbicara dan juga melalui perbuatan dia bila dia bertindak. Perbuatan dia tu bagi efek. Dia tak cakap pun. Dia tak cakap apa pun, dia just buat je. Tapi perbuatan dia tu bagi efek. Ada tak orang macam tu? Sekarang zaman sosial media kan? Disebabkan dia buat benda tu, orang ikut. Apa contohnya? Contohnya saudara kita kan, Alif Sata. Ya ke nama dia? Alif Sata ke Alif Aziz? Alif Sata. Saya arti-arti ni saya tak kenal sangat. Alif Satar. Alif Satar. Contoh dia buat apa movement apa itu? Solat subuh seperti Jumaat kan? Ya ke? Contohlah. Contohnya, sebab dia itu artis, dia ada influence, dia buat benda tu, efek tak? Manfaat tu untuk ramai tak orang? Berubah tak? Itulah maksudnya. Dia ada kekuatan tu, dia ada kelebihan tu, dia channel kat situ. Begitu juga dengan orang-orang yang macam itulah. So, selama orang-orang yang contohnya sebelum ni dia tak suka orang pergi masjid, dia tak suka orang
berdakwah dan sebagainya. Bila ada orang yang berpengaruh buat macam tu, dia melawan kumpulan-kumpulan yang jahat ataupun yang tak beragama ni. Begitulah. Kalau mengharapkan mukmin yang lemah, sampai sudahlah tak jadi. Boleh faham Okay. Dan Ibnu Hubairah dia tegur sikit, mukmin yang lemah ni manfaat dia terbatas dekat diri sendiri. Dan aku khawatir, dia kata, aku bimbang disebabkan dia tu lemah, lama kelamaan dia sendiri yang akan lawan kumpulan yang mukmin yang kuat ni. Macam mana? Ni teguran untuk lawan kumpulan syaitan. Mukmin yang lemah, dia ada tendensi untuk lawan mukmin yang kuat. Benda ni dah disedari beribu tahun dulu oleh Imam Ibnu Hubairah. Dia kata, mukmin yang lemah ni, dia manfaat dia untuk diri dia saja. Dan juga aku khawatir mukmin yang lemah ni boleh jadi mereka akhirnya akan lawan mukmin yang kuat tu. Macam mana? Disebabkan dia lemah. Dan kelamaan dia akan lawan mukmin yang kuat tu. Mungkin tanpa dia sedar. Oh, cepat terasa boleh jadi. Cepat terasa? Macam mana tu, Puan Fatimah? Saya ada sebut cepat terasa ke tadi? Friendly fire. Maksudnya? Kejap, tiba-tiba saya lost kejap. Tak sedar diri. Daripada sekufu jadi seteru. Macam mana contoh? Dia mukmin, tapi sebabkan dia lemah, dia somehow dia melawan pula mukmin yang kuat tu. Contoh ucapan Merry Christmas. Saya tengok banyak orang Islam. Ada seorang penyampai tu dia cakap lah jangan cakap Merry Christmas. Lepas tu orang kat bawah tu semua Islam tapi dia orang mengejek cakap Merry Christmas kat dia. Good. Very good example. Betul? Contohnya kan, ada larangan kita mengiktiraf perayaan orang kafir misalnya. Dan benda tu terbukti. Dan dia boleh konsekuensi dekat akidah misalnya kan. Lepas tu, benda yang dia cakap tu betul. Tapi orang Islam sendiri, mukmin yang lemah tu, dia somehow nak, contohnya dia ada kawan ke, dia ada apa ke, dia mengejek pula. Dia melawan, dia tak sedar, dia, seperti yang Fatimah kata tu lah. Contohnya wish, perayaan Kristian misalnya kan. Ataupun apa lagi, contohnya influencer kegemaran dia tu buat benda yang salah. Lepas tu dia pun backup lah. Ni semua sebab dengki lah ni. Mesti sebab seorang kau tak sedap kan. Lah. Orang tegur benda yang dia buat tu tak betul. Normalisasi perbuatan yang diharamkan. Betul contohnya kan. Contohnya orang terjebak dengan, saya minta maaf cakap dia bukan LGBT tapi dia yang lembut-lembut tu, patah-patah tu. Dulu susah kita nak jumpa. Sekarang ni bila kita tegur kan, cakap kan, kau ni apa semua kan. Kau ni, kita pun cakap lah, jangan macam ni kan. Nanti, sebab dia mula macam tu, lembut-lembut, sutun-sutun dan semua kan. Sotong-sotong tu, lama-lama dia terjebak dengan geng tu. Bila orang tegur, nanti dia kata, kau ni tak ada langsung. Orang kata apa, rahmat dah apa semua kan. Yang backup pula, minta maaf cakap orang perempuan. Kau orang sendiri perempuan kan, kau orang sendiri boleh nampak benda tu. Lepas tu, tu enabler tu. Seperti mana dalam kisah Nabi Lut kan. Kenapa yang dihukum tu, salah seorang yang dihukum adalah isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut tu bukannya orang yang terjebak dengan perbuatan LGBT, tak terjebak. Tak terjebak. Tapi tetap juga dia dihukum. Sebab apa dia dihukum? Sebab kenapa dia juga termasuk dalam kalangan orang yang dilaknat? Enabler. Enabler. Sebab enabler. Sebab dia membenarkan benda tu dan dia melawan suami dia. Sebab dia sayang sangat kaum dia. Padahal suami dia tu Nabi tu. Kawan-kawan. Nabi Lut tu. Begitu juga dengan anak Nabi Nuh kan. Ayah dah ajak ikut ayah kan.
ikut ayah naik kapal, dia melawan padahal ayah dia Nabi tu. Sebab tu lah sebab tu jadi mukmin yang lemah ni bahaya. Somehow kita kalau lemah-lemah, kalau kita tak effect, kalau kita tak sampai mengacau mukmin yang kuat tu tak apa. Silap-silap bila kita ni seorang dah lembik kan. Agama pun lembik. Agama pun orang kata sekadar puasa, sekadar solat raya. Itulah bila cakap nanti orang terasa. Tapi itulah bahayanya. Bila awak punya keislaman tu dah lemah, awak pula tak nak belajar, awak tak nak improve diri dan lama, somehow korang pasti akan buat apa yang Imam Ibn Hubairah ni cakap. Boleh jadi mukmin yang lemah tu dia akan melawan, akan menentang mukmin yang kuat. Kebimbangan Imam Ibn Hubairah ni jadi betul zaman sekarang. Korang borak apa ni? Saya tak sempat follow. Kejap. Dari mana tadi Musuh cuit sikit terus terumbang ambing sebab dia tak terima kekalahan. Tak saya nak baca. Dia tahu dia buat salah, bila orang tegur dia jadi trigger, betul? Macam mana sebut tu? Queer. Macam mana sebutan dia? Choir. Queer kot. Choir. Which one? Queer tak tahu. Alahai, perempuan banyak backup golongan ni. Wan Fatimah sendiri cakap, bukan saya cakap. Perempuan sendiri yang cakap. Contohnya lelaki lembut-lembut, saya minta maaf saya ni jenis straight je. Dulu bolehlah nak soft spoken. Dapat agama ni kena straight je kan. Dulu bapuk-bapuk macam mana kan. Dulu tak over macam sekarang ni. Sekarang ni over mengalahkan orang perempuan. Lepas tu nak orang kata hak macam orang perempuan. Nak masuk gerabak orang perempuan, kereta api, nak pergi tandas orang perempuan. Sampai ke tahap nak masuk sukan pun sukan perempuan. Apa punya lah. Jangan macam tu Lelaki berpakaian nak pakai pakaian orang perempuan. Korang yang orang perempuan boleh terima ke? Saya jadi pelik dengan orang kata logik ataupun kalau orang perempuan yang boleh terima ni kan. Korang ni apa dalam kepala korang? Korang sebenarnya sedang menzalimi kaum wanita sendiri. Bukan orang lelaki yang zalimi kaum ni. Kalau orang lelaki tu yang buat perangai macam tu kan, dan orang perempuan semua ijma' sepakat menentang orang lelaki macam tu, tak boleh hidup diorang. Tak boleh hidup. Tapi sebab ada enabler dalam kalangan wanita, mereka mendapat tempat. Okay. Macam mana? Queer. Nanti saya cari balik sebutan tu. Siapa tu? Apa maksud perkataan tu? Enabler. Dia tak gay tapi dia lembut. Slay queen. Oh ya ke? Maksudnya pondan lah. Bapuk lah maksudnya kan? Saya cakap direct Tak ada, saya tak ada nak kuah-kuah ke apa, nak berlapik-lapik tak ada. Kalau pondan tu pondan je. Kalau bapuk. Zaman Nabi ada. Zaman Nabi ada perbahasan tentang ni. Ada juga perbahasan tentang khunsa muskil ada. Khunsa ada, bapuk ni lain. Tahu tak zaman Nabi ada? Nanti saya cerita. Kejap, saya tengah baca korang taib ni apa. Menjaga keharmonian sampai menangkis hal akidah, okey? Menyampah dengan duty, okey? Ayuh wanita-wanita. Saya harap wanita dalam kelas ni bijaklah Queer. Macam mana sebutan? Queer. Nanti saya study perkataan-perkataan baru ni. Itu semua nak berlapik-lapik cakap je pondan. Bapuk kan, tak payah nak payah-payah. Nak queer lah. Cakap je pondan, bapuk. Korang ni semua. So kan, korang pasal tak orang yang menggunakan language yang tertentu ni kan, dia sebenarnya sebab dia nak cover perkataan yang dah diterima oleh masyarakat. Dia pakai lah kan. Macam tu lah dia pakai perkataan-perkataan yang lain. Tapi nanti ni, Puan Fatimah saya tak dapat nak sebut macam mana tu. Kuih ke apa ke. Saya kat meja macam tu saya sebut kuih je lah. Rosak pula nanti saya nak makan kuih kan. Tak edi. Tak boleh kuih. Tak boleh. Okay. Terus. Nombor 2. Belajar maju ke hadapan. Move on. Alamak, saya akan cepat ni. Boleh tak saya duduk je? Sebab kita dah lambat Korang salin lah Saya terpaksa mod berceramah sikit ni. Tak apa, poin yang penting dia dekat atas tadi.
Okey, belajar maju ke hadapan. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh mengejar apa yang memberi manfaat kepada kamu. Kata Imam Al-Qurtubi, maksud kat sini cepat-cepat buat benda yang bermanfaat untuk kamu. Imam At-Tibi punya thoughts apa pula? Saya tak ambil Imam At-Tibi punya. Kalau saya ambil, kelas ni jadi 3 jam. Cukup Ibnu Hubairah cukup. Itu nama-nama yang korang dalam kelas ni kan korang akan faham. Nama Al-Qurtubi, Imam At-Tibi, Ibnu Hubairah. Itu kalau saya keluar nama tu maksudnya dia akan keluar yang orang kata apa? Mind blown punya pandangan lah. Okey. Maksudnya gunakan kesungguhan dan juga ijtihad kamu, usaha yang gigih untuk nak mendapatkan apa sahaja benda yang memberikan manfaat kepada dunia dan akhirat. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata sungguh-sungguh mengejar apa yang beri manfaat tu, dia termasuk dunia sekali. Bukan urusan akhirat saja. Maksudnya apa saja benda-benda yang give benefit to yourself dan juga kepada others, sama ada benda tu dunia dan juga akhirat. Kena buat betul-betul. Ihris, kena buat sungguh-sungguh. Bukan urusan akhirat saja. Dunia pun macam tu juga. Contoh awak kerja bidang teknologi, awak kerja bidang medical, awak kerja bidang data, matematik ke, cikgu ke, apa saja. Buat yang terbaik. Sebab benda tu akan bagi implikasi kepada masyarakat kan. Sebab korang bukan duduk dalam gua. Bukan, korang sedang bekerja yang melibatkan seluruh negara, komuniti kan. Buat sungguh-sungguh. Okey. Hal dunia yang dimaksudkan adalah perkara yang membantu kamu untuk, okey, terutama kalau kerja dunia tu dia boleh buatkan kamu tu nilai agama tu bertambah. Ataupun juga kata Imam Al-Qurtubi, bila kamu sungguh-sungguh, keluarga kamu punya keuangan akan lebih bertambah baik. Maksudnya kalau korang kerja dunia kan, kerja apa-apa saja, korang dapat improve financial keluarga, dapat menyara keluarga dengan lebih baik dan dapat menyempurnakan akhlak. Maksudnya dia tak semestinya, orang kata membaiki agama ni tak semestinya melalui jalan-jalan yang nampak macam Islamik saja, bukan. Dia faham tak maksud saya? Ada orang kata kalau nak, orang kata kerja akhirat ni kena duduk masjid je, bukan. Apa saja bidang pekerjaan yang anda buat, kena buat sungguh-sungguh. Sebab benda tu dia akan bagi kesan dekat banyak orang. Orang yang terlibat secara langsung, family kamu. Korang kerja doktor, tapi family effect tak? Effect. Family dapat pengetahuan tentang ubat, family dapat keuangan dia lebih baik. Kalau dulu mungkin susah kan, sekarang financially mungkin stable dan sebagainya lah. Okay. Dan maksud ihris ala ma yanfa'uka ni, maksudnya jangan kamu cuai dan juga bermalas-malasan. Ni maksud perkataan Nabi itulah, sungguh-sungguh dalam buat benda yang bermanfaat tu. Jangan kamu macam malas-malas, macam duduk je kan. Dan berserah kepada takdir semata-mata. Jangan. Kerja. Kalau awak ada kerja tu, kerja betul-betul. Aku tak nak kerja lah, nanti adalah tu rezeki sampai. Jangan macam tu. Sebab bekerja adalah tuntutan agama. Terutama kalau kerja tu melibatkan hak orang lain kan. Nanti kita bincang sebelum ni. Nak beribadat 10 malam terakhir, tak nak kerja dan ganggu orang punya hak. Tu tak boleh lah ya. Okey. Kemudian, jangan hanya berserah kepada takdir semata-mata kerana itu akan menyebabkan kamu dianggap sebagai cuai dan juga lalai. Sama ada dari sudut syarak dan juga dari sudut adat kebiasaan dunia. Maksudnya, kalau korang ni duduk je kan berserah pada takdir semata-mata, tak berusaha, tak bersungguh-sungguh, dia salah dalam dua aspek. Dalam bab dunia pun salah, dalam bab akhirat pun salah juga. Get it? Dia faham tak? Kita tak faham? Alia faham? Faham So bersungguh-sungguh dalam bab agak, bersungguh-sungguh dalam, orang kata move forward lah, move on ni, maju ke hadapan ni adalah tuntutan agama. Contoh kalau korang tak apalah kan, banyak kat contoh ni jadi. Okay, wasta'in billah wala ta'jiz. Kemudian minta pertolongan daripada Allah dan jangan kamu rasa lemah. Macam mana tu? Apa konteks dia? Maksudnya bila korang dah buat yang ke atas tu,
kata para ulama, kata Imam Ibn Alan, bila korang dah buat yang first dia apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bila awak dah buat sungguh-sungguh buat benda yang bermanfaat terhadap dunia dan juga agama, wasta'in billah. Dekat sini Nabi nak mengajar beza orang mukmin yang berusaha. Usaha orang mukmin tu apa yang beza dia dengan orang kafir? Orang mukmin ni dia ada aspek tambahan iaitu wasta'in billah. Dia minta tolong kepada Allah Taala dan dia la ta'jiz. Dia tak berasa lemah, dia tak rasa duka cita. Sebab bila dia dah berusaha sungguh-sungguh kan, dah orang kata pecah pala berusaha ni, dia menyandarkan usaha dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Meskipun usaha telah dicapai, telah dilakukan pada tahap yang tertinggi, yang maksimum, kata Imam Al-Qurtubi, dan kesungguhan kamu telah mencapai puncaknya, maka tetaplah wajib memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Taala dan bertawakal kepada Allah Taala dan berserah kepadanya dalam setiap urusan. Itu beza orang mukmin punya usaha dengan orang kafir punya usaha. Orang kafir dia semua pasal kerja dunia. Orang mukmin dia kerja juga, tapi dia tak sekadar itu. Dia minta tolong kepada Allah Taala dan dia ada aim yang lebih jauh daripada itulah, iaitu akhirat. Okey. Kemudian yang terakhir, berdamai dengan takdir, seni berdamai dengan takdir. Okey, yang nombor 2 tadi saya letak tajuk dia belajar maju ke hadapan, move on. Kalau korang putus cinta ke apa, itu buat benda sama jugalah. Move on, move forward. Okey, saya bagi tahu je lah Okey. Dia macam tu jugalah. Boleh lah nak sedih-sedih sikit-sikit kan, tapi lama-lama macam tu lah. Kena move forward juga. Sebab agama kita mengajarkan sedemikian. Okey, berdamai dengan takdir. Ini dia punya konsekuensi akhir sekali lah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, konteks dia wa in asabaka syai'un, bila kamu ditimpa sesuatu. Konteks dia perkataan ni adalah sebelum tu. Tengok balik. Dia bermula daripada ihris ala ma yanfa'uka. Bila kamu dah sungguh-sungguh buat sesuatu, kamu dah berusaha, lepas tu kamu minta tolong kepada Allah Taala. Kamu dah berdoa, kamu dah berserah diri dan kamu dah orang kata rasa macam aku dah ready ni. Lepas tu tak jadi. Itu maksud hadis tu. Wa in asabaka syai'un. Bila kamu ditimpa sesuatu, lepas kamu dah usaha, kamu dah buat yang terbaik apa semua, janganlah kamu kata fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah aku buat macam ni, kalaulah aku buat macam tu. Boleh faham tak? Itu konteks dia. When you dah give everything yang you have, bila kamu dah buat yang terbaik, kamu dah berserah pada Allah Taala. So bila tak jadi juga. Janganlah kamu cakap, kalaulah aku buat macam ni, kalau aku buat macam tu. Itu maksud hadis ini. Dan dekat sini ada satu perkataan yang penting untuk anda save, iaitu kerana korang dah pun melakukan satu perbuatan yang bernama taslim. Taslim ni maksudnya menyerah diri. Bila kita dah berusaha kan, kita taslim. Redha dan taslim. Taslim ni maksudnya kita dah, ya Allah aku serah. Aku dah usaha, aku berserah kepada-Mu ya Allah. Itu disebut sebagai taslim. Okay, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala dan kita memalingkan perhatian daripada terus orang kata terkenang-kenang benda yang lalu lah. Terus berfikir pasal benda yang dah lepas tu. Kalau kita tak dapat benda yang kita nak lah. Dan jangan berkata kalau-kalau. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarullah ataupun qadarallah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki dia akan lakukan. Kerana fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana perkataan kalau itu membuka kepada pintu-pintu syaitan ataupun perbuatan syaitan. Okey. Taslim tu sama macam tawakal ke? Lebih kurang. Taslim ni semua yang berkaitan dengan penyerahan diri. Redha, tawakal dan sebagainya lah. Itu termasuk dalam taslim. Taslim ni kita berserah kepada Allah Ta'ala. Okay. Selepas dua benda yang kita buat tadi lah. Kita dah berusaha sungguh-sungguh, kita dah berdoa dan kita dah bertawakal. Baru kita sebut sebagai taslim. Okay. Apa hukum sebut kalau? Apa hukum dia? Kalau korang sebut, kalaulah aku buat macam ni, kalaulah tu, kalaulah. Korang mesti pernah sebut kalau kan? Jangan bohong ah.
Dosa. Lagi? Menyalahkan takdir. Lagi? Siapa pernah sebut kalau? Ataupun banyak kali disebut? Siapa selama ni dia tak tahu pun benda tu salah? Kalau masa dah lepas haram, kalau masa depan harus. Okey, menarik. Saya sokong amri, okey. Makruh, okey. Siapa biasa sebut kalau? Berkalau-kalau lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Berkalau-kalau lah kan? Berkalau-kalau. Maksudnya, kalaulah itu, kalaulah ini. Sampai-sampai ada iklan dalam dululah. Kalau millennial dia tahulah. Saya Gen Z, saya tengok YouTube saya tahu. Kalaulah apa yang iklan yang di accident tu? Iklan bawa motor laju tu. Kalaulah saya bersabar. Ya ke macam tu ke? Yang accident motor tu, itulah millennial lah tu. Saya selalu, macam mana kata? Kami selalu berebut nak balik cepat. Kalaulah saya bersabar. Sampai saya ingat benda tu. Macam nampak sangat kan? Saya sebab tengok YouTube. Okey, macam mana? Ada lagi pandangan lain? Tak ada dah? Kak Baini? Saya pelakon lah. Saya memang banyak talent. Nak ada sama. Semua saya tak ke arah tu je. Nanti tak ada makan budak suara. Ingatkan iklan yang tak payah tu dekat saja. Bukan. Dia iklan lama lagi. Tak ada? Okey. Jawapan dia, kata para ulama, kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan jawapan dia makruh. Makruh tanzih. Makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksudnya makruh yang dekat dengan keharusan. Tapi dia makruh. Panjanglah kalau nak cerita makruh ni dalam mazhab Hanafi dia ada dua makruh. Makruh tanzih, makruh tahrim. Mazhab Hanafi dia membezakan antara dosa dengan makruh tahrim. Panjanglah ceritanya. Tak apa, nanti kalau ada masa. Makruh tanzih di sisi mazhab Syafi'i jawapan dia makruh. Makruh je lah. Korang ambil makruh je tak apa. Makruh ni maksudnya benda tu dia bukan dosa. Dia bukan satu dosa tapi dia benda sia-sia. Meninggalkan benda tu dapat pahala. Okey. Kita nak pergi perincian sikit. Larangan kata kalau ni dia bukannya absolute, dia bukannya mutlak. Ini benda yang korang kena faham betul-betul. Dia bukannya macam tak boleh langsung kata kalau, bukan. Dia ada keadaannya yang mana yang tak boleh kata kalau ni, berkalau-kalau ni. Okey. Jawapan ringkasnya kata Imam Qadhi Iyad, larangan ini terpakai apabila kita mengucapkan dengan pasti, dengan yakin bahawa kalau kita buat benda yang lain, takdir itu akan berubah. Boleh faham? Kita berkalau-kalau tu dengan satu keyakinan kalau kita buat benda yang lain daripada tu, takdir tu berubah. Takdir tu tak jadi macam tu. Maksudnya kalau yang dilarang adalah kalau yang menolak takdir. Boleh faham? Kalau yang menentang takdir. Seandainya dia lakukan hal tersebut, musibah itu tidak akan terjadi. Kalaulah saya tak jumpa dengan dia, mesti saya takkan nak terjun. Macam tu. Boleh? Boleh faham? Itu yang disebutkan oleh para ulama, itu pun makruh sebenarnya. Makruh. Bukannya haram. Makruh. So sebenarnya berkalau-kalau ni tak pernah jadi haram sebenarnya. Dia memang dilarang. Nampak dalam hadis tu seakan-akan macam tak boleh buat. Betul. Tapi dia tak sampai tahap haram sebenarnya. Dia makruh. Dia not preferable. Tak disukai. Tak elok buat macam tu. Kalau dia buat, dia makruh. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Boleh faham? Okay. Kalau dia berkalau-kalau dengan keyakinan bahawa benda tu boleh mengubah takdir. Kalaulah contohnya dia tak keluar kan, mesti dia tak kemalangan misalnya. Contohnya. Seakan-akan kalau benda tu, kalau dia tak keluar rumah, dia takkan kena. Benda tu lah. Okay. Adapun kalau selain daripada itu, tak ada masalah sebenarnya. Harus berkalau-kalau ni. Okay. Ataupun kalau disebut kalau tu dengan rasa kecewa kepada Allah Ta'ala. Itu termasuk dengan kalau yang dilarang. Okay. Dia berasa duka cita ataupun dia kecewa dengan takdir. Dia basically bahasa mudahnya kalau yang berkaitan dengan mengubah takdir itu semua dilarang. Itu semua makruh.
Okey, bila kalau yang boleh? Ada kalau yang boleh. Disebut kalau tak ada mengapa, tak ada salah. Iaitu kalau dia berasa kecewa, dia terlepas buat satu kebaikan. Tak ada masalah. Itu tak termasuk dalam konteks hadis ni. Contohnya apa? Kalaulah aku datang awal kat masjid ni, mesti dapat solat qabliyah isyak. Ni dah terus tarawih dah. Pernah tak korang macam tu? Pernah tak korang, sebenarnya korang banyak kali cakap benda tu. Korang banyak kali berkalau-kalau dalam benda yang baik. Aduh, kalau aku bangun, contohnya, kalaulah aku bangun awal sikit, mesti aku dapat sahur. Aduh, dah tak dapat sahur kan. Baru nak sahur, lupa nak tekan periuk nasi. Buka-buka, bangun pula pukul 6 kan. Buka-buka, air bergenang lagi. Itu kejadian ngeri lah. Tak tekan. Ya Allah kan, kalau lah semalam aku tekan dia, kalau lah aku check balik. Macam tu. Seramnya kan. Seramnya. Macam tu lah. Maksudnya, kata Imam Ibn Allan, kalau kita berkalau, dalam kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia Minhaj, okay? Kalau berkalau tu dalam keadaan kita menyesal, terlepas nak buat kebaikan, itu tak termasuk dalam hadis ni, tak termasuk dalam kemakruhan tu. Contohnya kalau saya cakap tadi lah, kalau lambat, kalau lah saya pergi awal sikit ke masjid, mesti dapat solat berjemaah misalnya. Sampai-sampai orang dah siap dah. Kalau lah saya keluarkan duit terus tadi, mesti boleh sedekah dekat makcik ni. Bila orang minta sedekah kan, duit pula tak ada cash. Makcik boleh QR tak? QR tu apa nak? Kan dah jijik. Semenjak saya belajar hadis ni dulu, saya takut nak cakap kalau. Jangan takut dah kat ni. Boleh cakap kalau. Asalkan kalau tu bukan berkaitan menentang takdir ataupun marah kepada takdir. Yang lain semua boleh. Sebab tu saya kata hadis ni banyak disalahfahami oleh orang. Okey? Lain. Apa lagi ya? Macam itulah. Adapun bagi sesiapa yang mengucapkannya kerana rasa kesal, rasa kecewa, duka cita terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala yang terlepas. Maksudnya, dia berkalau sebab dia terlepas nak buat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi lah. Itu tak termasuk dalam perkara yang dilarang. Maka ia tidak mengapa, kata Imam An-Nawawi. Kerana inilah kebanyakan, inilah yang menjadi dasar penggunaan kalau dalam hadis-hadis yang lain. Okay, nanti saya share hadis tu. Itu sajalah. Okay, sebelum kita habis, sebelum nak keluar, saya nak share. Nabi pernah tak berkalau-kalau? Yang ni yang ramai orang terlepas pandang. Dia pakai satu hadis je. Okay, kan Nabi kata jangan sebut kalau. Kalau tu membuka pintu syaitan. Awak tahu tak Nabi pernah berkalau-kalau? Banyak kali sebenarnya. Tadi ada kawan kita kata, Amri kata tadi kan, kalau tu untuk berkaitan dengan masa yang dah lepas haram. Kalau yang berkaitan dengan masa hadapan harus. Pandangan ni pernah disebutkan oleh Qadi Iyad dan kemudian dikritik. Qadi Iyad disebut ada sebagian ulama kata macam tu. Amri tapi dia sendiri kritik, dia kata tak betul. Dia bukannya berkaitan dengan masa. Asal benda tu dah lepas je haram kalau kita sebut kalau. Kalau benda tu belum berlaku, contohnya, kalaulah kita dapat kahwin nanti contohnya kalau ada orang bercinta kan, bestnya kalau kita dapat kahwin nanti, benda tu tak berlaku lagi. Dia masa depan. Tak semestinya benda tu jadi harus. Ataupun contoh kan, benda yang dah lepas, tak semestinya jadi haram. Contohnya, dah lepas dah orang dah habis solat. Kalaulah aku datang awal sikit tadi, mesti dapat solat. Dia tak haram, dia harus. So dia tak berkaitan dengan masa sebenarnya Amri. Sebagian orang memang fikir macam tu dan pandangan tu tak betul kata Imam Qadi Iyad. Sebab yang jadi panutannya adalah berkalau-kalau tu kalau dia melawan takdir. As long as tak melawan takdir, dia tak salah. Kerana Nabi SAW pernah berkalau-kalau. Saya bacakan beberapa hadis Tengok betul-betul Kalau yang dibolehkan. Nabi sendiri cakap kalau. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tak memberatkan umat aku, nescaya aku akan suruh umat aku tu
perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Berkalau-kalau ke tak tu? Kalaulah tak menyusahkan umat aku. Dah jadi ke belum? Belum jadi. Tapi itu dalam bab menentang takdir ke tak? Tak menentang takdir. Dia dalam bab khair, dalam bab kebaikan. Nabi kalau boleh nak macam tu. Tapi tak dapat. Bimbang menyusahkan umat dia. Pernah tak Nabi berkalau benda yang dah lepas? Pernah. Mari take note benda ni Sebab tu saya bacakan hadis ni supaya anda maklum. Nabi pernah berkalau benda yang dah lepas. Contohnya Nabi mengatakan kepada Aisyah dalam hadis Al-Bukhari, Nabi mengatakan laula an qaumaka hadithun ahdi bi jahiliyah. Kalaulah bukan sebab umat kamu ni, ataupun Nabi kata dekat Aisyah Aisyah, kalaulah bukan sebab kaum awak ni baru je masuk Islam ataupun baru je keluar daripada zaman jahiliyah, la amartu bil baiti fahudim. Dia kata, nescaya aku akan suruh mereka runtuhkan Kaabah ni dan buat balik. Nabi bila dia tengok Kaabah ni, cerita jauh lah. Okay. Fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu. Nabi kata, dan aku akan masuk semula dalam bahagiannya dan keluarkan beberapa bahagian yang tertentu. Okay, basically macam ni. Hadis ni panjang sebenarnya. Nabi SAW pernah ada keinginan, terutama di fasa-fasa akhir hidup Nabi kan. Nabi nak buat semula Kaabah tu macam mana Kaabah yang asal. Jadi Nabi pernah meluahkan dekat isteri Nabi SAW, Aisyah. Awak tahu tak? Saya sebenarnya nak Kaabah tu jadi macam yang versi asal Kaabah Nabi Ibrahim. Sebab dulu, ingat lagi tak sebelum Nabi jadi Nabi, kan ada Kaabah teruntuh kan? Kan Nabi tolong buat tu. Kan kita dah belajar dalam sirah, Kaabah tu dia tak ikut saiz yang asal. Hijr Ismail tu dia terkeluar. Hijr Ismail sebenarnya dia dalam kawasan dalam Kaabah. Sampailah sekarang. Sebab tu bila anda dapat masuk dalam Hijr Ismail tu, umpamanya anda solat di dalam Kaabah, itu sebenarnya dalam Kaabah yang asal. Tapi sebab Quraisy tak cukup dana yang halal, kan bila nak buat Kaabah tu kan, bila nak buat balik tu, mereka kata kalau nak buat balik kita kena collect harta-harta yang halal sahaja, yang bersih sahaja. Tak cukup. Duit haram banyak. Duit yang suci tak cukup. Jadi Kaabah tu dia resize. Kaabah tu jadi kecil daripada saiz yang asal. Nabi sebenarnya ada impian, itu impian Nabi yang tak tercapai sebenarnya. Sampai sekarang. Okey? Kalaulah bukan sebab kaum awak tu baru je masuk Islam, baru je meninggalkan jahiliah, nescaya aku akan suruh mereka tu runtuhkan balik Kaabah dan buat semula. Seperti yang Nabi nak lah. Nabi nak keluarkan semula Hijr Ismail. Maksudnya Nabi nak Hijr Ismail tu dalam Kaabah. Nabi nak rapatkan pintu ke tanah, tak nak bagi ada tinggi. Lepas tu Nabi nak buat 2 pintu. Okey? Sekarang ada 1 je pintu. Nabi sebenarnya pintu Kaabah yang asal ada 2. Okey? So, Nabi ada impian yang tak tercapai, iaitu nak buat Kaabah versi Nabi Ibrahim yang asal. So Nabi berkalau-kalau benda yang dah lepas. Okay. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laulal hijratu lakuntu imra'an minal ansar. Benda yang dah lepas. Nabi cakap, kalaulah bukan sebab adanya hijrah, nescaya aku ni menjadi salah seorang daripada ansar. Nabi kata. Nabi nak beri jaminan ataupun Nabi nak selesakan orang Madinah. Nabi kata kalau bukan sebab ada hijrah, nescaya aku ni bahagian daripada kamu. Aku ni orang Ansar, aku bukan Muhajirin. Dan sebagainya lah. Banyak sebenarnya hadis tentang ni. Itulah sebut sedikit hadis yang Nabi pernah berkalau-kalau. Banyak yang kita macam tak perasan kan. So sebenarnya berkalau-kalau ni dia bukan tentang masa, tapi tentang berkalau tu berkaitan dengan apa. Abu Bakar pun juga pernah berkalau. Nanti kita akan belajar. Waktu Nabi nak berhijrah nanti kan, Abu Bakar duduk dekat gua tu. Kalaulah mereka ni pandang ke bawah, mesti nampak kita. Kalau tu, berkalau. Jadi berkalau-kalau sebenarnya bukan benda yang haram. Satu yang pertama, dia bukan haram, dia makruh. Dan makruh tu jadi kalau kita melawan takdir. Umar pun pernah berkalau. Pernah. Sahabat Nabi pernah berkalau. Janji bukan melawan takdir. Janji bukan kalau kita berkalau tu dengan keyakinan kalau buat yang lain daripada tu dia akan jadi lain. Itu yang dilarang. Itu pun makruh, dia bukan haram.
Hati-hati, jangan sampai mengharamkan benda yang tak haram dalam agama. Kalau nampak orang buat macam tu, cakap elok-elok, ni makruh sebenarnya kan, tak elok cakap macam ni, makruh. Sebab beza kalau kita cakap dengan firm benda tu haram, beza. Sebab haram ada dosa. Dia dikira sebagai dosa. Dia tak berdosa. Dia cuma tak elok. Khilaful aula. Makruh ni maksudnya dia menyelisihi benda yang lebih utama. Boleh faham So harap-harap cukup detail lah untuk kita malam ni. Korang bolehlah amalkan hadis ni. Banyak benda sebenarnya dalam hadis ni. So korang bolehlah slow-slow. Boleh berkata kalau dengan rasa tenang. Saya percaya mesti korang macam trauma nak kata perkataan kalau kan. Lepas korang baca hadis ni dululah. Takutlah nak kata kalau. Tak boleh kalau. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab Nabi pun banyak mengatakan kalau. Dan Imam Ibn Hajar dia kumpulkan hampir semua riwayat Nabi pernah kalau. Banyak sebenarnya, lebih daripada 10. Boleh tulis buku dah pula. Wallahualam bisawab. Tapi dia kata membuka ruang syaitan. Itu kalau berkalau tu lah. Sebab kita melawan, kita ingkar dengan takdir. Kita tak menerima takdir. Maksudnya kalau kita cakap kalau menyalahkan takdir tu buka ruang syaitan. Betul? Syaitan pernah berkalau tak? Tapi masih bukan haram. Betul? Masih bukan haram. Dia makruh tanzih. Sebab tu hadis ni bahaya. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, hadis ni adalah umpama padang pasir. Dia akan menyesatkan sesiapa sahaja yang membacanya tanpa fuqaha. Tu awak tak boleh jumpa satu hadis, awak terus okey ni maksudnya haram contohnya. Tak boleh. Kena tengok dulu apa konteks hadis tersebut, apa teks penuh dia, apa latar belakang dan sebagainya lah. Jangan cepat orang kata menjatuhkan hukum based on satu hadis saja. Jangan. Tak semua hadis yang berkonotasi larangan dia haram, tak semua. Bahkan banyak hadis yang berkonotasi larangan dia tak haram, dia makruh. Sebatas makruh saja. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain sebelum kita end? Tak ada. Kalau ada dalam grup Okey, terima kasih semua. Jazakumullah khairan jazak. Minta maaf ambil masa yang panjang. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Kak Baini. Jazakumullah khairan. Hopefully korang belajar something lah. Something new maybe. Jadilah mukmin yang qawi, share lah dekat orang lain. Faedah yang korang dapat malam ni. Supaya lebih ramai orang faham hadis ni. Sebab ni hadis yang orang selalu sebar kan. Dan orang selalu salah faham. So saya serahkan tanggungjawab menyebarkan tu kepada anda semua. Saya dah buat sampaikan amanah, saya dah ajarkan masuk hadis ni dan korang pula sampaikan kepada orang lain. Saya lebih faham alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Khalil. Okay, salam dekat Orchid. Okay. Assalamualaikum, bye-bye. Sekejap saya off. Selamat bersahur. Yallah.